Oh. Hey. Hello. Tada. Selamat pagi guys. Pukul 4 je. Si minyak dulu. Start the vlog. Apa lepak depan tol ni bang? Orang colour rambut. Dia colour rambut serabut. Apa dia? Walaupun nak jadi bapa orang kan. Ada aku tak keluar-keluar nampak aku blonde macam kau. Tak apalah. Nanti aku tunjuk lah muka aku. Hi, I'm your best uncle. Your handsome and rich uncle. So now sekarang lagi. Pukul 5. Pukul 5 exit tol Simpang 4. Kesampaian. Si bodoh ni. Oi, dah kahwin belum? Ni siapa ni? Oi. Oi. Asal seluduk manusia ni. Banglah. Berapa jam aku tengok tadi? 3 jam. Aku ingatkan macam 5 jam tapi awal pagi kot. Macam 3 jam. 3 jam tak? 3 jam. Kita orang tinggal RR Tampak. Kau lihat lah. Aku bawa orang mengandung, so aku kena slow. Guys, the squad is here. Mari kita. Let's go. Luncur. Luncur. Hello guys. Sekarang dalam misi mencari kita punya kawan. Dia dah takutkan jam 1 kan. Kerja banyak. Kita kereta banyak. Sebab dia cakap tadi beza jarak dalam 30 minit sampai ke destinasi. Kita orang pun sama 30 minit. Kita orang sama. So now kita mencari hari ini. Cepat. Tak lagi kereta tengah full kat depan tu. Macam mana yang sepatutnya korang bawa? Kau bawa 4 nyawa tau. Bismillah. Aku tak sempat sambut anak aku lagi kan. Belum. Belakang ni liar. Mana? Nama Liar dah belakang. Yeza. Mantap juga bang. Mana boleh. Kita tak ada laju sebab kita ada Preggy Mami guys kat dalam. Dengan rehat kat belakang. Dan kita ada speaker. Dah kita ada speaker kat depan. Okay, sampai di Tampah. Sudah pun aku lambat beberapa minit. Tapi parking sebelah kereta dia juga. Inilah budak-budak zaman sekarang. Duduk pulau, ingatkan mengaji. Dasar budak tak guna. Dia boleh main game. Terima kasih mak. Mak belanja Milo. Macam ni nak bayar dulu macam ni. Aku tak pernah guna. Tak pernah guna. Scan. RM11 Apa? RM11 Face ID. Tak ada balance je. Tak ada balance lah. Tak ada balance. Engkau lah balance. Ipoh. Kita dah sampai Ipoh geng. Let's go. Let's go. Kadang. Okay, mana budak-budak ni? Oh, ada makanan. Nasi lemak ayam goreng ranggup. Macam ni ranggup? Ranggup kerauk. Tak habis-habis dengan rauk dia lah. Dia kat Ipoh dah. Aduh, si bodoh ni. Dia kan, dia dah roti sebab dia nak ni. Mana? Dia nak roti telur. So, sekarang kejap lagi yang kita orang goyang kan. Ada ni, air ni. Ada air ni. Ada air mungkin. Aku sedang tak bisa. Senyap je lah. So dia senyap tu. Yang jelas ada single senyap. Dah single tu diam je. Cakap dengan Cumi. Kita cermin. Dia ada Cumi tu? Nampak bontot aku. Tak payah kot. Kau tengok semua total breakfast je RM90. Aku baru niat nak belanja. Sekali kau cakap minta receipt, tak jadi aku. Kau tu macam mana aku nak buat air ni? Aku nak minum air je, bukan nak buat air. Bagi balik.
Sambung the vlog. Pajak 4 dah kak. Ni kita pajak 4. Depan ada 3 orang. Satu orang kat dalam. Now we are at Pulu. Beria. Oh, jatuh phone. Aku dah Syazah tu. Tak apa. 11 je pun. It's a sign Syazah kena beli handphone baru. Main handbag juga. Beria. Siapa nak rekod kau? Outfit check. Outfit check. Cakap apa tak payah. Cakap apa? Baju dia mana? Nak kena juga lah baju mana semua. Okay. Ready dulu Tak nak. Kata tak nak. Kalau tak ingat. Dia pun tak ingat sebab tu aku saja tanya dia. Dia tak ingat maksudnya baju apa. Itu aku yang Muka jala dia. Dah muka salah macam gangster. Zoom in. Cuba cakap kau dekat apa? Kat cincin. Cepatlah outfit check tak habis lagi ni. Cepatlah sikit. Okay. Okay, retake. 1, 2, 3. Outfit check. Outfit check. Okay, dah. Settle. Next. Dah. Outfit check. Outfit check. Baju kebaya. Ni kebaya ke? Nak pergi wedding Zapri. Okay, next. Outfit check. Asal pakai 2 tudung? Check kau. Outfit check. Asal kau jauh? Tak juga sebab dia Nak tunjuk full. atas bawah outfit check. Ni kotor dah atas bawah. Kau sebaru Baju baru ke? Baju baru. Baju baru beli semalam. Baju sama. Baju Mana beli sama? semalam. Ya tu, aku ingat tu baju yang sebelum ni. Baju sebelum ni zip. Ni Tak, sebab dia beli Uniqlo, so sama je lah hasilnya. Dia kan ambassador Uniqlo. si. Welcome to Si Uniqlo. maknanya apa? Sial. Kau patut pakai ni spender Calvin ni. Calvin Klein. Kenapa kena special Calvin lah? So maksudnya dia boleh pakai seluar ke bawah, nampak kan lah. Hari ni aku pakai Rinoma. Sebab Okay, dah next. bagus. Ni lah kita punya model hari ni. Fancy sikit nak punya Model. model. Outfit check, cepat. Outfit check. Mana kotor? Ni memang menambah kerja aku nak mengedit ni nanti. Dia dah kata dah tadi, nanti Aziz boleh edit. Nak retouch dia punya barang-barang tu Tapi semua. yang buang patung tu. Patung apa? Oh. Dia dah tu X dia bagi. X pagi dah break. Dah break buang lah. Buang. Adakah barang-barang aku telah dibuang? Tak adanya dia buang. Dia simpan je. Dia makan kan apa dia nak buang. Dia tak ada duit pun. XX Nur Haziq yang tengok video ni dia tak pernah buang korang. Hello guys. So Welcome today, to Mulai hari ni kau dipijamkan sebagai vlogger. so sekarang kita berada di Iskandar. Follow. Aku rasa aku nak pin kan kat sini. Ada pin ke? Kalau jatuhkan phone aku, betul nak pijak tudung aku. Sebenarnya kau tak perhati dengan aku kan? Aku pendam. Okay, kau kena badan sorry tau. What the heck is that sound? Sensor. Aku bagi kau handle vlog aku. Dah jadi 18 Korang kalau vlog aku ni macam terlalu inappropriate. Kau. Nah. Tengok bayung lah. So, let's go. So, abang fotografer kita dah ready set up. Ya saya. Mungkin depan ke belakang? Belakang. So, hari ni So hari ni kita berada di Polo Club. Polo Club Ipoh. Finally Ipoh is here guys. Ipoh here we are. Ipoh is here. Ipoh is Memang Ipoh is here. I mean Ipoh here we are right now. After 4 years. 4 years Since 2022. Dari 2022 lah aku cakap dengan dia orang ni aku nak ajak atas sini. Okay guys, tengok the view. Oh my god. Ya Allah, indah. I do view. Okay, next. This is our model for today. Siapa nak shoot pregnancy? Apa pregnancy Ha? Priority. Apa? Maternity. Maternity. Maternity punya shoot boleh panggil mamak rambut putih. Okay.
400 aku buat. Mak dia panggil aku Uban. Nama dia sekarang Haziq Uban. Maternity shoot Pami and Mas. Siapa-siapa nak boleh Roger Haziq. Tapi tak adalah sampai ke Ipoh setiap masa kan. Tak ada. Kalau siapa nak buat kat Ipoh aku charge 200. Hah? 200 je? 200 untuk transportation. Oh, transportation je? Kau punya tempat tinggal je ada berapa? 500 lah tu masuk transportation. 500 masuk transport. Okay guys, tengok scenery dekat Iskandar Polo Club. Cantik je. Kat Malaysia je pun dah cantik dah. Tak perlu dah pergi luar negara. Tapi luar negara lagi best. Borak kacil. Jom guys. Hello guys, so kita nak sampai ke mana? Polo? Iskandar. Iskandar Dah Polo. bagi nanti introduction pasal tu dah belakang. Orang kena datang. Tu sini apa? Ada kuda. Ada kuda. So siapa nak kahwin kat sini ada kuda. No, masukkan no ayat dia. Tolong masukkan ayat dia. Kalau kau tak masukkan aku kecewa. Okay, siapa nak ride dia bagi tahu. Nak sedap-sedap boleh DM Syazah. Letak belah kiri. Kiri kau. Kau tengok Umi sambil You look at me. Mas, bagi nampak muka kau sikit, Mas. Okey. Aku ingat main aku pun nak tunjuk muka aku. Tak payah. Jangan buat aku gelak boleh tak? Tak behind scene. You doh. Guys. Cantik kan? Cantik kan? Nampak? Cantik gila weh. Nampak tak? Kita kena banyakkan footage Haziq dengan muka saya. So kita pusing-pusing. Okay, dua bodoh yang sedang memenuhkan handphone memori Haziq. Betul. Penat dah lari. Pami, servis fotografer kita macam mana Pami? Setakat ni rate kau berapa? Setakat ni kita boleh belanja dia 4 star hotel lah. 4 star hotel okay? Apa nama dia? 4 star hotel Rate dia. Rambut kau dah serabai lah yang pasti. Tambah in filter kan. Tak, Tengok rambut dia dah sini. serabai. Aku buka cap ni. Mari kita tengok hasil guys. Hasil tengok hasil. Setakat ni dah berapa shoot dah? Setakat ni dah Gelap siap tak nampak. Lawa siut. Tak kita berkunci. 149. So tengok Lawa siut. Sekejap. Macam mana dia tak fokus pun. Sabar. Janganlah tapping, relax lah. Oh, okay. Dia ada auto kan, dia auto fokus. Tu dah berbeza. Okay lah, korang nak tengok nanti korang tengok kat IG apa? Norha Snap. Norha Snap. Okay? Wih, lawa siut. Nanti kalau aku nak buat maternity aku bagi kau lah. Tapi free. Emosi. Aku belanja air je. Air mineral. Air mineral. Ini pun cactus. Cactus. Bukan spritzer, bukan Evian lah. Penutup putih. Drinking water. Osmosis. Kau dekat masjid kan. Ya doh. Okay guys, so now kita orang dah sampai ke destinasi yang sepatutnya. So, Objektif. kita nak pergi ke Kedai Zafi. So, Zafi selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru dari kita orang. Siapa nama bini dia? Teka lah. Itu dah tengok kan? Mari kita tengok adakah ini wedding yang betul. Tak ada nama dia tu. Sekali bukan. Alih-alih rombongan yang bersama-sama. Kita tengok budak ni ah. Nasi tak makan lagi. Aiskrim makan. Ambil aiskrim tu. Tak apa, thank you. Okay. Makan tembikar dulu. Ini cendol. Wait, Selamat tapi. Selamat lah. itu je. Okay. Gelap siap aku. Semua dah kahwin. Merah okey ke biru okey? Biru ah. Ha, biru. Biru terang. Kau nak baca kah? Ya. Itu. Hey. Ya.
Sambung vlog. So now kita orang dekat Concubine Lane. Tak ada lighting lah. Abang Aiman. So sekarang gimana? So, kita nak Aku nak lalu je sini. Let's go. Mana Concubine ni? By the way, lighting baik kat sini eh. Apa? Lighting. Kat Yana apa yang Joey. main? Dah boleh kan aku video call. Murah ke mahal? Alamak. Oh. Kepit dia. Oh, nice. Dekat Ipoh pintu dia semua menarik eh? Kenapa kena cikgu? Bodoh lah korang ni. Tak boleh tunggu. Asal? Yang tadi nak 3 dia masuk. Entah. Haji apa kau nak order Haji? Lepas tu kau nak makan sama dengan aku kan? Tak nak aku kek muntah gitu. Tak biasa. Tapi macam menarik juga kalau try satu kan? You dah datang. Kan kita jauh-jauh kan, mesti kena try. Motor. Dua pieces apa yang dah pusing je ke? 2 pieces. Tapi aku dah Ya ke kenyang? ni kakak dia selalu bawa dia. Aku dapat benefit lah. Minta iman. Apa lagi ni? Dia nak cookies. Dia pantang nampak cookies. Okay, so now kita orang tengah lepak dekat Joey Cafe sebab masing-masing dah beratai. Sambil minum ayak ni ah. Passion fruit teh. Kita orang minum air jadi buat apa pula perempuan ni? Fix sial, bapak fix sial. Okey kat sini. So now kita memulakan perjalanan kita semula ke Concubine Lane. Aku nak cari ini pekan orang handsome. Wah, so hot man. Tak adalah perit ni lagi. Tapi time tu pun tak panas sangat. Apa dia budak dua orang ni. Lah macam tu je. Tengok punya lama-lama. Dia tengok kan. Lepas tu saya tanya, dah habis main belum? Aku tunggu dia tunggu aku. Sabar boleh tak? Kita hari ni kat photo mention. Apa? Photo mention. Kita nak ambil gambar. Mention. Kita nak ambil satu gambar ni. Tak payah kot gambar orang. Gambar orang tak payah Nanti kot. dah start rindu air. Tak payah sebut kot. Si bodoh ni. Kira dia rindu daripada dia rindu satu. Kenapa aku nak rindu ex kau? Aku dah jumpa dah tempat aku. Aku dah jumpa tempat aku. Finally I'm here. Ini pekat orang handsome. Budak ni nak ajar kau tentang buku ni. There you Padahal dia go. pun baru habis baca. Baru belajar. Kau pun tadi dia call lagi tau. Ha. Aku tak call lah. Dia dah let go aku. Dia yang dah let go, kau tak let go. I have let her go bro. I leave her. Dia akan disable. Sambung vlog malam. Tada. Apa cakap ni? Dia cakap apa? Dia nak kopi. Lepas tu tiba kata, sudah lah kau buat apa nak, kau tak nak tidur ke minum kopi. Dia cakap semua orang. Dia cakap dia marah diri dia balik. Biar je lah. Dia macam dah betul. Oi, dia tolong ambil gambar ke? Member jadi fotografer pula. Oh, ratus kan? Serius lah beratus. Mika. Iman, kau kalau tengok vlog aku Man, tolong Aman. Ni Aman. Kalau kutip dia Perempuan tadi Man. Dia nak jadi orang Ipoh. Aiman. Dia nak kahwin dekat Polo. Tak dengar. cakap lah. Kau nak buat apa? Dia cakap hai Iman, saya. Dia nak kahwin dekat Iskandar Polo Club tu tolong. Payahlah kau nak buat apa dengan video tu.
Aku post. Dah 1 jam tunggu sini. Tahu? Aku tak kisah. Dah kenyang? Dah tu, kenyang tu makan. Sedap tu. Sedap. Paling cepat boleh siap 50 minit. Paling cepat. Tak nampak tu. Okay guys, kita orang tukar plan. Now we are at Sadang Abang Ipoh guys. Ipoh naik market. Naik market. Ada I on. Makan. Wake me up. Siapa yang nyanyi? Aku. Diam je lah. Beli agak Amin ni. Banyak corak. Cantik lah. Pakai je lah benda 80 nak. Jarang sangat pula. Pakai ini. Kak, cakap apa kak? Weh, tawarkan weh. Ni berapa? Satu je ada. Mami berapa bang? Harga. Satu je ada. Bayar. Berapa bayar? Bayar. 35. Cantik. Merah. Sekarang kita orang nak pergi negotiation. Harta koma. Dia cakap pewok tu. Mantap koma kami. Harta koma ini berapa kupang? Mission successfully. Mission tak sempat nak abort. Dia tu tanya 50. Bapak tak bagi diskaun bai. Sadang morning gang. Kita sambung vlog. Sadang style tu tempat dia. Ada gunung ganang. Kalau kita orang tengah queue, kita orang punya number 43. Masuk dalam. 那个什么？哦，对，那个什么？我不知道。什么？ Ni lapar ni. Biru. Okay, go. For the gram. Oh shit. Oh. Asal semua nak tengok ni. Komuniti je tengok sini. Kau yang apa tu? Yang pasal tak tu? IT. Tak, kenapa dia punya ada tu? Apa susu dia? Asal lain? Aku kan different breed. Cepatlah, orang nak makan ni. Orang nak makan ni. Kau makan seorang. Peace ya. Ciao. Ciao. Bye-bye. See you when I see you. End of our Ipoh Street, tapi we'll come back. Lepas ni kita nak apa yang kini ikut sungai tu? Dia macam lah fast food seorang belok kanan atau belok kiri macam tu. Diorang nak baling cheese dekat muka baby. Aku nak baling yakiniku. Wagyu. Kat muka bapak baby tak? Mak bapak, anak semua aku baling. Full set. Let's go. Dia nak ambil gambar. Hari ni kita akan mulakan ekspedisi memasuki gua. Hero. Ui, lighting boy. Lighting boy. Besar. Okay guys, so sekarang kita nak buat aktiviti Farah tak normal, okay? Farah ke Farah? Untuk Farah-Farah di luar sana. Dah, aku tak nak buat nama Farah dah. Ramai gila baik. Sekarang session fotografi. Bawa lagi tangan tu. Ni fotografi kita. Tangan ke lurus? Okey. Ke depan ni. Ke sini. Bukan satu. Kau tangan So sebelah tu ibu mengandung, sebelah tu orang yang buat dia mengandung. Oh, aku sudah tak bisa. Tak bisa apa? Tak bisa. Siapa yang kau dah jatuh cinta nama dia? Iman Saad.
Dah jom balik Melaka. Bye Iman Saad. Kata-kata tak? Untuk Iman. Yes, I do.